Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi satu buku yang saya baca dah lama dulu tapi dah start fresh balik buku ni. Hotel K daripada Catherine Bonilla. Catherine Bonilla ni dia jurnalis, dia pernah juga menyampaikan berita. So dia banyak kajilah tentang benda dekat Bali ni. Hotel K ni panjang dia Hotel Kerobokan dekat Bali. Buku ni diterbitkan pada tahun 2012 dan penerbit dia Quercus daripada Australia, tak silap saya. Okay, yang menariknya buku ni, sebab dulu saya ada memang minat pasal penjara lah, nak tahu pasal macam mana orang run penjara tu, dia fokus kat rehabilitasi ke macam mana. Dan bila baca Hotel K ni, terperanjat lah juga. Nama dia hotel tapi dia sebenarnya penjara. Sebenarnya muat 300 orang je banduan, tapi dia muatkan sampai dalam 1000 orang dalam ni. Mostly foreigners, banyak yang drug addict, yang smuggle dadah, semua bawa masuk dalam ni. Tapi ada satu cerita yang memang menarik lah bagi saya. Abang Gordon Ramsay, Ronnie Ramsay tak silap nama dia. Dia terpalit dalam kes dia smuggle heroin dalam 4 kilo tak silap. So kantoi, lepas tu masuk dalam penjara. Realiti dalam penjara dalam Hotel K ni, kalau ada duit, semua senang. Which is daripada duduk sel yang ada tikus, memang kotor, jamban pun macam tak apa-apa, dia boleh upgrade jadi ada aircon, ada PS2, ada TV, siap boleh ada cellphone apa semua. Kira segala-gala servis dia boleh dapatkan hanya dengan ada duit. And memang backup dia besar lah sebab abang dia memang kaya. So dia jugalah salurkan duit apa semua. Benda yang paling ketara lah sebab Bali ni bagi kebanyakan orang dia nampak macam syurga lah, tempat cantik, tempat sesuai untuk melancong, memang tempat yang ramai foreigner memang akan pergi sana. Tapi hakikat dia kalau kena tangkap kat situ, dia buat apa-apa kesalahan, masuk dalam Hotel K memang teruk lah. Sebab salah satu dia punya solitary confinement, dia panggil sel tikus. Dia ibarat tandas yang kecil, dia ada tandas cangkung tu, lubang satu tu je, and then tak ada katil, tak ada apa. So dia akan duduk situ sama ada berjam ataupun minggu ataupun siap ada berbulan sekali duduk kat situ. Majoriti memang jadi gila lah yang duduk kat situ. And even makanan pun dia just campak nasi je kat atas lantai tu, makan-makan lah macam tu. So memang ramai jadi gila kat situ. Kenapa kena baca buku ni? Sebab bagi korang yang minat travel, minat tengok satu tempat tu macam cantik, pantai dia cantik, maybe even negara lain sekalipun, penting untuk kita tahu situasi sebenar tempat tu ataupun dark side tempat tu. Kita tak adalah macam terperanjat kalau sesuatu berlaku nanti.